Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, guru dapat didefinisikan sebagai seorang pendidik. Menurut fahamanku, seorang guru ibarat lilin yang membakar diri untuk menerangi kehidupan orang lain dengan ilmu dan kasih sayang. Jadi, semua guru layak menerima kata-kata ikhlas, iaitu tetapi adakah sekadar kata-kata mencukupi walaupun mereka layak mendengar? Tetapi adakah itu merupakan perkara yang mereka mahu? Kerana hari-hari guru yang sebenarnya ialah apabila anak-anak didikan mereka mendapat keputusan yang selalu didoakan, kejayaan yang diiringi dengan kesungguhan, kehormatan dan juga harapan. Terima kasih Cikgu atas segala pengetahuan, ilmu dan kesabaran yang Cikgu bagikan kepada kami. You're the best. Thank you Cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. 教师节快乐！ Happy Teachers Day. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada insan yang digelar sebagai guru di luar sana. Terima kasih. Saya, mewakili pengawas sekolah, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Hai semua, hari ini saya nak mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga SMK Keporangkak. Terima kasih juga kepada semua cikgu yang telah mendidik kami tanpa putus asa. Selamat Hari Guru cikgu. Bye.